Assalamualaikum. Ini adalah contoh all-in-one PC punya setup dan kita menggunakan wireless lah. So sekarang daripada ni TV admin, ini yang kita akan bekalkan. Kita akan bekalkan all-in-one PC. Kemudian ini kita bayangkan yang atas ni adalah TV luar lah. So kita tak sambung guna wayar. So kita gunakan wireless. So nanti pihak masjid atau surau boleh beli apa-apa wireless device yang dia nak guna lah. So kalau kat belakang ni kita tengok memang tak ada. Ini adalah wire power. Ini adalah untuk power, wire power jugalah. So ini untuk dia punya ni. So HDMI kita akan sambungkan terus daripada sini bawah ni. Kita nampak ni HDMI daripada all-in-one PC lah. Dia pergi ke wireless. Kemudian daripada TV yang atas ni, ni kita sebenarnya TV luar lah. TV luar ni pun kita akan pasang dia punya wireless RX receiver. So di bawah pasang transmitter TX, yang atas di receiver lah. So pemasangan lebih mudah menggunakan wireless device. Ni untuk masjid atau surau yang nak plan nak guna lebih daripada satu TV lah. Maknanya nak pakai mungkin luar, dekat ada 2 TV pada bahagian luar, dan admin kita pakai macam ni all in one. Dah tak payah beli device lain lagi dah. Tak payah beli 2 device lah. Sebelum ni kita pakai masalah time box dengan satu TV kecil kan. Ni kita pakai all in one. Dan dia punya package dia lebih murah lah. So kita tengok dia punya display pun. So far memang tak ada masalah lah. Kita boleh tengok dia punya saat sini. Kita boleh tengok saat tu dia lebih kurang sama lah. So kalau jemaah dekat luar tu dia akan tengok TV pada bahagian atas. Admin dia akan tengok pada TV pada bahagian bawah ni. Ini kalau macam masjid ataupun surau yang susah nak buat wiring, gunakan konsep wireless ni lebih mudah lah. Tapi kalau untuk macam nak buat live TV apa semua tu dia tak berapa sesuai lah. Sebab live TV ni kita perlukan data ataupun line yang lebih baik lah. Selalunya kita akan guna kabel terus. Kalau untuk paparan macam biasa macam ni saja, dan kita masih boleh gunakan wireless lah. Yang penting dia ada connection antara admin dengan TV luar. Dia mesti ada connection lah. Sekarang ni connection dia menggunakan wireless, dia tak perlukan kabel. So admin kalau nak setup semua dekat sini mudah. So kita bekalkan mouse keyboard sekali. Kita boleh tengok sini. Mouse keyboard semua ada sini lah. So dia lebih mudah. So mouse keyboard dibekalkan sekali, kita akan letak dalam bilik admin lah. Ni sekarang dia running video. Running video pun so far tak ada masalah. So maknanya running slide dengan audio, video masih boleh lagi lah. Wireless yang kami beli ni dia tak mahal sangat. Tapi jarak dia pun dia tak boleh jauh sangat dengan TV luar. So dia dalam 50 meter. Ni kita run Mekah live lah. So boleh tengok dalam TV admin dalam ni pun Mekah live, atas pun ada Mekah live. So dia tak ada masalah. Maknanya dia boleh send audio dengan video sekali. So kalau plan nak pasang banyak TV, dapatkan package yang sekarang ni lah, yang lebih murah lah, all-in-one PC ni. Kemudian akan datang just beli wireless device je untuk sambung ke TV luar. Ni kita running Mekah live ni selama 60 saat lah untuk testing purpose. So ni dia terus masuk ke dalam slide lah.
Okey, mudah je. InsyaAllah untuk Masjid Surau yang plan nak pasang banyak TV, boleh dapatkan masolatan all in one package. Okey, sekian, terima kasih.